Honda NSX. Preciso de mais desabafar. Deixa eu te ver o que penso dessa vida. NSX itu terdiri daripada maksud New Sports Car Experimental NA1 dan juga NA2. Tahun keluaran bagi Honda NSX ni ialah 1990-an sehingga tahun 2005. Designer bagi model Honda NSX ni ialah Masahito Nakano dan juga Shigeru Uehara. Dan Arion Senna juga terlibat dalam proses pembinaan Honda NSX ini. Tujuan utama Honda NSX ini dilahirkan ialah untuk beat kata Ferrari. Di bawah hood enjin Honda NSX ini terdapat full aluminium engine V6 NA dan juga mempunyai variable valve timing leaf electric control, iaitu lebih dikenali sebagai VTEC. Honda NSX ni terbahagi kepada dua gearbox, iaitu 5-speed manual transmission dan juga sport shift 4-speed automatic transmission yang menggunakan pedal shifter. Untuk variant Honda NSX NA1 ini ialah 3.0 liter yang boleh mengerahkan kuasa sehingga 253 horsepower, dan juga bagi variant NA2 pula powernya boleh mencapai 280 horsepower dengan enjin sebesar 3.2 liter. Bagi layout untuk Honda NSX ni ialah kereta ini ialah berpacuan rear wheel drive dan juga rear mid engine yang secara tidak langsung dapat memberikan power nisbah keberat ataupun power to weight ratio yang lebih balance. Jadi kelebihan bagi model Honda NSX ni ialah dia lebih aerodinamik dan dia diinspirasikan daripada fighter jet F-60. Dan juga yang paling menariknya ialah dia ialah first car in the world yang menggunakan fully aluminium monocoque chassis. Honda NSX ni juga dia menjadi legenda dan menjadi terkenal kerana Honda NSX ni pernah keluar di dalam The Fast and the Furious franchise, iaitu di dalam siri movie yang kelima. Bagi Honda NSX NA1, top speed kereta ini boleh mencapai sehingga 260 km sejam dan 0 ke 100 mengambil masa 7.5 saat. Bagi Honda NSX NA2 pula boleh mencapai top speed setinggi 273 horsepower dan juga 0 ke 100 mengambil masa cuma dalam 5.7 saat sahaja. Harga market bagi Honda NSX ini ialah bermula daripada RM699,000 sehingga RM789,000.